Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Iqbal, wartawan Jelor Channel TVPSS SK Jelor. Pada hari ini 27 Mac 2025, SK Jelor telah melaksanakan program penutup Ihya Ramadan. Berbagai program menarik telah dilaksanakan sepanjang bulan ini, antaranya ceramah Amba Ramadan, tadarus Al-Quran, berita Ramadan, hafazan, kuis dan tilawah Al-Quran. Bersama saya, Ustazah Norena binti Nawi, Ketua Panitia Pendidik Islam, merangkap menyelaras program penutup Ihya Ramadan. Ustazah, apakah objektif utama program ini dilaksanakan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Adik Iqbal. Soalan yang sangat cepat emas. Ustazah, untuk aktiviti bulan puasa ni dia panggil aktiviti Ihya Ramadan kan. Jadi Ihya Ramadan ni kita sebenarnya untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, bagaimana untuk menghidupkan bulan puasa. Sebagaimana yang dikata tu Ihya, jadi menghidupkan bukan saja puasa saja, tapi nak hidupkan dengan pelbagai aktiviti dan amalan bagi mengisi masa-masa sementara kita nak buka puasa. Kita berisilah apa-apa yang perlu kita buat untuk menambah amalan akhirat. Di samping itu program Ihya Ramadan ni juga memberi pendekatan kepada murid-murid untuk mencintai Al-Quran melalui tadarus pada waktu rehat, hafazan, lepas tu tilawah, lepas tu memberi kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita bersyukurlah dengan apa yang Allah beri nikmat, kita boleh rasa lagi nikmat sehinggalah penghujung Ramadan. Terima kasih Sarana. Bersama saya juga Encik Fazilah bin Sidik, Guru Besar SK Jelor. Cikgu, ada beberapa soalan yang saya ingin lontarkan. Soalan pertama, apakah pandangan Guru Besar terhadap program ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program ini cikgu nampak sangat berjaya dan juga telah memberikan satu impak lah kepada semua murid, dan cikgu tengok pun guru-guru telah memberikan komitmen yang tinggi, yang baik, dan murid-murid juga saya nampak bergembira lah. Tahniah. Soalan kedua, boleh Guru Besar kongsikan tentang perasaan dan harapan Guru Besar terhadap program ini? Alhamdulillah, cikgu rasa sangat seronok, cikgu rasa sangat bangga, cikgu rasa sangat berbesar hati atas perjalanan program yang begitu lancar, dan cikgu rasa sangat banggalah dengan murid-murid yang telah menunjukkan rasa gembira mereka kerana berjaya menghabiskanlah bulan Ramadan ni dan akan menyambut Hari Raya. Tahniahlah untuk semua. Soalan ketiga, adakah program ini wajar dilaksanakan setiap tahun? Ya, insya-Allah. Program ini kita akan lancarkan dan kita akan pastikan setiap tahun kita buat, dan kita akan cubalah buat yang lebih baik lagi dan lebih meriah lagi, insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Program Ihya Ramadan adalah peluang yang sangat baik untuk mendidik murid-murid agar menjadi individu yang lebih berakhlak, berilmu dan bertanggungjawab. Sekian sahaja daripada saya. Kita akan berjumpa lagi pada episod seterusnya.